Okay, hello, hi, happy trading guys. Jumpa lagi kita pada video kali ini untuk penerangan tajuk yang seterusnya, iaitu add kontrak FCPO CQG step by step. Dalam tajuk kali ini saya akan menerangkan secara detail step by step cara kita nak masukkan kontrak semasa di dalam app CQG kita. So macam biasa, kalaulah kita rasa setup tu cantik, entry tu dah betul, tapi market tak menjadi, spread pelik, pergerakan tak cantik, masalahnya bukan daripada market, tetapi kontrak FCPO yang korang masukkan tu adalah kontrak yang salah. Jadi dalam video ni saya akan tunjukkan cara add kontrak FCPO dalam aplikasi CQG dengan betul, step by step, supaya korang dapat trade dengan aktif dan sesuai, bukan menggunakan kontrak yang lama. Okey, jom kita tengok dekat kita punya app CQG kita. So sekarang ni paparan menunjukkan app CQG desktop yang saya dah login. Okey, so ramai trader baru ingat SCPO ni cuma kontrak. Sebenarnya SCPO ada banyak bulan kontrak, bukan satu tapi 12. Jadi bila kita salah kontrak tu, biasanya volume yang ada dalam kontrak tersebut sangat sikit ataupun nipis. Pergerakan price tu pula dia tak natural. Biasanya apa yang saya pernah lalui, harga dah floating profit 500 tapi price masih lagi di tempat floating 200 untung. Dia macam tu. Lepas tu spread tu, masa tu spread dia jadi kembang, dia membesar lah, maksudnya sebab dia tak tally, tak mesh. Lepas tu setup technical kita akan tak valid lah sebab biasanya. So trader profesional sangat menjaga kontrak ni, sebab kontrak yang betul akan memberikan hasil market yang hidup. Jadi dekat sini kita kena faham struktur kontrak dulu. Sebelum kita add kontrak tu, kita kena faham dulu kontrak FCPO. Nama kontrak untuk FCPO ni dia akan ditulis di hadapan tu FCPO. Dia tak tulis lah ENQH macam kita tengok depan ni kan. Tak, dia tulis FCPO. So FCPO ni mewakili crude palm oil, dan dia ada huruf. Kalau kita panggil, kalau ni dia akan tulis macam huruf, dia akan ada huruf. Contoh macam ni ya, FCPO, huruf besar semua, FCPO. Contoh H. H ni mewakili bulan Mac, dan 26 mewakili tahun. Macam orang yang trade MPOG 26, MPOG, FCPOG, MPOG lah dia panggil MPOG. Kat sini dia panggil MPO. Dia tak panggil FCPO, MPOG 26. Jadi MPOG 26 ni adalah G ni mewakili bulan Januari. Dia kontrak dia 3 bulan ke hadapan, 3 bulan ke hadapan. So dalam ni dia akan kod dia MPOG, Malaysian Palm Oil lah, lebih kepada Malaysian Palm Oil. Ada juga dalam apps lain dia pakai FCPO, macam CQG ni dia pakai MPOG. Okey, so kena jelas. Kalau contoh sekarang ni bulan 1, so get ready lah untuk kita nak trade kontrak April pula. Jadi kontrak tu dia akan sentiasa update pada 15 hari bulan. So biasanya dealer-dealer ni akan maklumkan kat kita dalam grup lah. Biasanya kontrak yang paling hampir ni volume dia paling tinggi, iaitu kontrak yang aktif dah sesuai untuk trading harian. Jadi kita nak add kontrak sekarang ni. Kita dah masukkan dekat dalam kita punya CQG desktop ni. Okey, dah buka. Jadi saya nak bagi cara cepat. Okey, cara cepat ni bila kita tengok dekat tepi ni, bila kita lihat kat tepi ni dia ada add page. So bila kat add page ni, kita tekan add page ni, dia akan keluar banyak kan. So kita tekan home. Tekan home tu, dia akan keluar macam ni.
dia akan keluar paparan macam ni. So bila keluar paparan macam ni, okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak kemas kini kita punya paparan tu supaya user friendly dan tak serabut. Okey, yang pertama sekali kita boleh padam dulu, pangkah dulu American QSS ni, kita delete. Okey, Apex kita delete. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kemudian kita akan tengok hot hybrid ticket order ni. Okey, jangan lagi. Kita delete CME group company ni, kita delete. CME group research ni pun kita delete sebab ni kan adalah untuk news. Okey, kemudian kita tinggal 3 paparan untuk order working, untuk chart, untuk hybrid order ticket hot lah, ataupun dipanggil DOM. Okey, so lepas kita dah klik benda ni, kita go to ke bawah ni. Okey, kat sini kita nak search kontrak. Jadi kat sini kita dah kita ada banyak kontrak kat sini. Jadi contohlah kita tak tahu, kita nak tekan kontrak tu kan, kita boleh tekan MPO. Tekan MPO. So dia akan ada kat sini, nampak tak? Dia akan ada MPOH, MPOG, MPOF, MPOX. Ni yang dah lepas lah ni. So the latest one MPOH. Okay, so klik kat sini. So bila kita klik kat sini, automatic chart kita akan loading satu charting yang penuh dekat sini. Maksudnya ada price, ada indicator. Jadi terpulang lah. Kalau nak guna indicator, kita just on indicator. Untuk nak masukkan indicator, nanti saya akan explain dalam video yang seterusnya. Ok, so macam hybrid order ticket ni pun sama. Kalau kita nak gunakan dia, kita boleh type MPOH26, dia akan keluar order ticket. So dekat order ticket ni dia akan tunjuk warna merah ni untuk yang ready lot sebelah kanan, dan belah kiri ni pun sama, warna hijau ni adalah tempat order-order berkumpul. Ini bagi yang nak lihat data order berkumpul di level mana. So biasanya hot ni dia akan memaparkan 10 level di bawah price dan 10 level di atas price yang ada di dalam market. Jadi kita lebih advance lah berbanding apps-apps yang lain. Biasanya ada 5 level sahaja, ada yang 3 level. Jadi kita boleh guna paparan ni. Kalau tak nak macam saya tak guna paparan ni, jadi saya akan delete pangkah ya. Ok, so kita pun dah ada paparan yang kita nak kat sini. Jadi kat bawah, bahagian bawah ni dia akan ada order working untuk status, quantity, simbol, type limit, semua ni akan ada kat sini. Jadi untuk bahagian ni, okey, so sekiranya kita dah run, okey, kita dah run, order dah fill, bahagian position ni lah akan kita gunakan untuk nak close dia punya order. Sekarang ramai tak tahu macam mana nak close order tu kan. Boleh tengok dekat purchase sale ni, order yang dah berjaya. Dekat position ni kita boleh tekan kat sini nanti. Okey, so boleh tekan. Nanti dia ada cara lah untuk kita nak orang kata nak close the position. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Okey, so bila kita dah ada paparan macam ni, ini akan menunjukkan kita punya screen. So dekat tepi kat sini dia ada order button yang kita guna, yang saya guna selalu tepi ni lah. Okey, yang saya guna tepi ni. Okey, so malam ni video kali ni kita nak explain tentang kontrak. So dah tahu dah cara nak tengok kontrak sekarang ni. Kalau dah tahu, maksudnya anda dah berjaya lah untuk mengikuti video ni, dah separuh dah. Okey, jadi panduan ringkas yang kita kena tahu kat sini, jangan pilih secara rawak lah. Maksudnya pilih kontrak yang volume aktif sahaja. Lepas tu pilih kontrak bulan yang 3 bulan daripada semasa. Kalau tak pasti, boleh tengok volume kat bawah ni. Volume kat bawah ni kan dia ada banyak kan. So cara nak tengok kontrak yang tepat ni, biasanya cara dah kena tahu volume, candlestick tu dia bergerak smooth, spread dia normal, sesi pagi dan sesi petang nampak jelas. Tapi kalau contohlah pula volume yang kita masuk tu kosong, candlestick dia tak bergerak sangat ni, candle ni tak bergerak sangat, itu petanda lah, petanda yang menunjukkan kita tersalah kontrak. Harga dia lompat-lompat, kejap 391, kejap 394, dia tak smooth. Itu antara tanda-tanda yang kontrak itu tu dah nak expired. Jadi biasanya ini kesilapan yang trader baru hadapi. Bila dihadap dengan kontrak yang dah nak expired tu, itulah menyebabkan analisis dia mula
analisis teknikal itu mula bermasalah. Jadi kena semak, kena update dengan dealer yang bertugas. Dia akan update biasanya dalam grup, so kena ada grup lah. Okey, kemudian kita ni tak perlulah tukar-tukar kontrak. Bila kita nak kena tukar, bila volume yang kontrak lama tu semakin susut, kontrak yang baru jadi lebih aktif, hampir tarikh expiry, broker ni dia akan inform lah macam mana kita nak remove dulu kita punya indikator sambil-sambil tu. Ok, so untuk nak remove indikator ni, kita ada dekat bawah ni. Ok, dia ada tanda setting 3 manage chart ni. Kita just klik dekat sini, kita remove. Kita remove kat sini. Jadi bila kita remove kat sini, chart kita tu dia akan jadi lebih besar dan nampak lebih orang kata lebih jelas lah trend tu. Kita nampak lebih jelas. Ok, untuk nak buang belakang tu pula, kita boleh pergi dekat dia punya management, chart management ni. Kita boleh padam dia punya simbol watermark. Klik kat sini, simbol watermark tu akan hilang. Jadi apa yang ada dekat sini? Ok, so macam ni saya padam dulu. Ok, so kita akan nampak dia punya view lebih jelas. Ok, ini kaedah yang kita boleh clearkan kita punya charting. So di bawah ni pula, ok, kita ada masa lagi. Dekat bawah ni pula kita akan lihat dia ada bahagikan season line. Season line ni memang digunakan sebab FCPO ni kan dia bergerak mengikut sesi pagi, sesi petang, ok, sesi petang dan sesi malam. Jadi kat sini sesi petang. Ni ada cuti ni, jadi susah sikit nak explain kat sini. Kita ambil yang hari yang lain lah. Ok, contoh ni sesi pagi, ok, 10.30 hingga jam 12. Kemudian dia sambung sesi petang jam 2.30 hingga jam 9.6. Kemudian dia sambung sesi malam untuk next trading day sampai jam 11. Ini adalah 3 sesi. Jadi pada setiap pembukaan sesi ni, dia akan ada pergerakan-pergerakan yang dipanggil sebagai gap. Dipanggil sebagai gap. Jadi itulah sebabnya ramai di kalangan trader-trader FCPO ni biasanya yang mana yang scalping akan mudah, yang tak scalping pun akan mudah melihat dia punya pergerakan harga yang abnormal. Maksudnya mungkin floating rugi, mungkin floating untung sekiranya direction tu bertentangan dengan arah analisis. Jadi disarankan setiap kali menjalankan aktiviti trading, kita wajib close kita punya position paling lewat 15 minit sebelum penukaran sesi. Jadi penukaran sesi tu kita boleh tutup lah, close position. So macam mana nak close position? Nak close position kita boleh dekat sini, dia ada liquidate position, reverse position, cancel all order dengan go flat. Jadi kita boleh tekan sama ada liquidate position ataupun go flat. Janganlah tekan close tu, sebab ada setengah di FHAMS pun dia ada 4 cancel order tu, tak ada, dia jadi close position. Kita tekan close position tu takkan close sampai esok. Sebab apa? Dia tak boleh nak aktifkan, dia akan liquidate ataupun go flat. Jadi untuk video yang akan datang, saya akan explain dengan lebih mendalam macam mana kita nak auto close untuk close all position yang ada dalam kita punya chart, supaya tak ada position-position yang tertinggal selepas kita dah selesai trading. Jadi banyak tip-tip yang saya nak share lepas ni yang lebih menarik. Kerana apa tahu, market FCPO ni sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat menarik kalau kita lihat daripada segi pergerakan chart tu. Dia tak banyak kerenah lah macam futures punya produk yang lain saya tengok. Sebab apa tahu? Sebab dia punya synchronization pergerakan tu memang very orang kata tersusun. Kalau kita tengok kat sini kan, dia sangat tersusun. Dia bergerak macam kita kata yang orang susun lah, orang create. Ni dekat sini dia ada gap lah. Untuk 2026 dengan permulaan tu dia ada gap. So saya rasa bila korang tengok yang ni pun korang dah tahu dah mana arah yang dia akan pergi selepas ini. Jadi
nak kata senang tak senang sangat, nak kata susah pun tak susah sangat. Semuanya memerlukan pendedahan dan perlukan kita punya guide. Jadi jangan risau, saya akan sentiasa bantu korang untuk memahami trading SCPO ni secara percuma di dalam YouTube channel saya ni. Semoga perkongsian yang kita perolehi ni dapat manfaat yang berpanjangan. Jadi sekian untuk video kali ni. Jangan lupa komen selepas tonton video ni, komen saya suka dengan video ini, komen. Baru saya tahu korang dah tengok kan. Saya nak tahu siapa yang follow, yang buat, yang follow video, each video saya dah tonton, okey dah. Saya dah subscribe ke, kita boleh keep in touch. Jadi sebab kan saya ada dekat TikTok, saya ada dekat YouTube, dan saya dekat Facebook. Jadi kita boleh berinteraksi, berkenalan. Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.